ke surgamu. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Alim, tu minta izin nengok jenazahnya. Boleh tak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Tok Adi, dari mana ni? Assalamualaikum. Tok Adi dari surau tadi. Ada mesyuarat. Cik Khatijah ni nak pergi mana? Jalan kaki aja ke? Saya nak ke kedai depan tu je. Kereta ada, saja nak exercise. Orang kata biar zat matahari ni kena muka kita berseri kan? Patutlah Tok tengok muka Cik Khatijah ni memang berseri-seri. Tok berpasan juga ke? Bagus juga mandang bomoh ni ya. Saya memang suka jaga muka, jaga badan. Yelah biar suami tak lari kan? Memanglah seorang isteri ni mesti sentiasa membuat yang terbaik untuk suaminya. Tapi janganlah sampai melampaui batas-batas agama. Itulah syirik namanya. Kenapa Tok Adi tuduh saya benda syirik macam ni? Jangan tuduh sembarangan Tok Adi. Buruk padanya. Janganlah salah faham. Tok tak tuduh Cik Khatijah ni buat benda-benda syirik. Tok cuma bagi tahu jangan sampai buat benda-benda syirik. Nanti tak diterima Tuhan. Tok Adi, bagi saya tak kisahlah semua tu. Asalkan kalau benda tu boleh buat kita lebih cantik dan lebih kuat, saya buat je. Astagfirullahalazim. Tak boleh cakap macam tu, Cik Khatijah. Itu berdosa besar tu. Tak apalah Tok Adi. Dah lambat ni. Saya gerak dulu ya. Ya Allah, ampunilah dosanya. Azhar, marilah kita ukur. Cik Yam, nanti bolehlah dimandikan jenazahnya. Azhar, bolehlah pergi ke kubur, digali liang lahatnya. Baiklah. Ya. You nak breakfast? I dah siapkan. I dah masak semua dah. You ni biar betul, Lim. Betul. You rest saja hari ni. I siapkan semua. I masak untuk you. You cakap you nak apa? You nak bubur, nasi, sup? Apa-apa je lah. Bagus juga susuk ni ya. Sampai suami pun boleh dengar cakap macam ni. Lim, nanti tolong siapkan baju I. Boleh. Tapi bila gosok tu hati-hati. Jangan sampai koyak baju I yang dulu tu. Kalau tak, setrika muka you nak. Tak nak. Tolong yang I janji I tak buat lagi. Tolong jangan pukul I lagi.
Cik Siam, tak siap lagi ke? Dah lewat sangat dah ni. Kalau dah siap, boleh kita bawa jenazahnya ke kubur. Belum boleh lagi, Tok Adi. Darah dia masih mendidih lagi. Kalau dah macam tu, tak apalah. Dah siap nanti bagi tahulah dengan saya. Tok, saya minta maaf, Tok. Tapi saya nak beritahu yang jenazah tu sekarang ni darah makin banyak keluar. Lepas tu makin busuk tu. Tak tahu, Tok. Dulu lagi saya dah cakap jangan buat tapi dia nak buat juga. Apa yang kamu tahu, Mak? Tak ada apa-apa dah, Tok. Saya saja cakap je. Dalam hidup kita ni, kalau nak buat sesuatu, kena fikir baik buruknya. Kalau menyesal kemudian, tak ada gunanya lagi. Berapa lama boleh tahan macam ni tu? Sampai bila-bila selagi hayat di kantung badan. Satu lagi, jangan lupa ya, setiap malam Jumat kena mandi air bunga 7 macam bunga. Kena mandi setiap malam Jumaat. Ya. Lepas tu tak payah buat apa dah? Setiap bulan tanggal 1 datang jumpa bapak. Kerana bapak mau memulihkan kecantikan anak. Kalau ada susuk-susuk yang longgar tu, bapak boleh kasih ketat balik. Jangan susah. Bagaimana? Kurang puas? Kalau kurang puas begini. Ini buktinya. Ini ada cermin ajaib. Bapak bawa dari Gunung Semangkul. Tengok. Bagaimana? Kalau saya tak buat semua tu, kecantikan saya ni akan hilang. Kalau mau ikut terus cantik, awak kena ikut pantang larangnya. Jangan degil. Itu saja. Baiklah, Pak. Saya akan ikut apa saja yang Bapak cakap. Hai, Lim. Belum tidur lagi? Awak ni pergi mana ni? Dah jauh-jauh malam baru nak balik. Ada dinner dengan klien tadi. Itu yang terlambat sikit tu. You kenapa? Iyalah, I nak tahulah juga. You pergi mana? You selamat ke, you tak selamat ke? Kalau I tak selamat, I tak sampai rumah kan? You nak minum apa? Hai, tak pernah pula you buatkan air-air. Tak pernah pula sebaik ni. You nak ke tak nak? Lah bini sendiri yang buat, mestilah I nak. Bukan selalu pun. Sekejap, Sekarang kau tahulah nasib kau. Nasib marah je kan? Sorry, air kosong je. Air kosong je? Yang tadi sibuk sangat nak buat air kosong je? Alah, sekarang kurangnya balik lewat penat-penat macam ni. I buatkan you juga air tau. Air kosong? Minumlah. Kosong. Lim? Kenapa ni? Okey ke? Lim? Lim?
baru. Tak pedulilah yang ni. Tak, sekarang ni, Kat. Kau ni aku tengok makin cantik. Muda dah memang muda lah, tapi makin muda. Share lah dengan kita orang. Tak ada apalah, aku pakai biasa je lah. Alah, share lah, janji. Kalau kau share dengan kita orang, benda kita orang takkan begitu siapa-siapa pun. Bayaran dia tak kisah berapa pun kita orang sanggup. Tak ada apalah sebenarnya, pakai biasa je. Tu, yang produk kita pakai, kita beli hari tu, itu je yang pakai. Tapi ni lain sangat ni. Ni cantik sangat. Macam bila tengok tu macam macam nak tengok lagi. Macam manisnya, cantiknya. Macam tu. Lepas tu bukan setakat cantik, lepas tu tengoklah bisnes dia orang macam ni masuk. Share lah. Alah, ini semua kan rezeki. Lagipun, you akan nak tolong I. Bawa customer, bawa kawan-kawan, siapa nak kahwin, semua tempah baju kat sini, sewa baju kat sini. Sewa pelamin I pergi make up. Bertambahlah rezeki I. Tu je. Faham, memanglah rezeki bertambah, tapi yelah orang cantik. Rezeki bertambah pula tu, limpah rezeki kan. Tapi lagi satu, Kat, kalau macam kau tahu dekat mana-mana tempat yang boleh mencantikkan muka, yang boleh buat ke tak kisah, bagi tahu. Janji cantik tu nak cantik. Betul ni nak tahu? Betul. Okey. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Zal, Yunus, buka batu kandang ni. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Marilah kita sama-sama uruskan pengkuburan jenazah. Ya. Mari kita angkat. Sekedar mampir sekejap mata, jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Tok, jenazah ini dah jadi besar, Tok. Tak larat kami nak angkat. Dah makin mengembang lah, macam nak pecah tengok. Dah, buat naik balik. Baik. Ya Allah, ya Tuhanku. Dahsyat sungguh dugaanmu, ya Allah. Ya Allah. Yang sorry yang. Habis macam awak ni tahu. Pergi dapur tu, pergi pecahkan pegang mangkuk semua. Puas hati, ha? Satu cawang tak boleh pegang ke? Sorry, tak sengaja. Kemas sekarang cepat. Sorry, Sang, sorry. Sorry. Tak sengaja. Sang? Sang? Sang, sorry. Ya, dah kata lagi gitu sakit. Saya cabut, Saya cabut. Cepatlah cabut. Sorry, Sang, sorry. Bodoh ni kau ni. Saya minta maaf, Sang. Minta maaf, Sang. Sang. Kulit aku lembut dan licin macam telur. Kathy cantik macam kau sekarang. Tak adalah, biasa je.
barulah sesuai dengan gelaran Kathy cantik. Apa ni? Kenapa kau... Oh. Pak, kenapa dengan muka saya ni? Menanah, berkudis macam ni. Busuk ni, Pak. Pak, tolonglah pulihkan muka saya. Mungkin awak sudah melanggar lampu merah, enggak? Apa pula, Pak? Saya sentiasa ingat pasal pantang larang tu. Mana ada saya langgar pantang-pantang? Mesti kau dah langgar pantang larang ni. Kalau tak boleh jadi macam ni. Dah busuk buruk pula tu. Ya Allah, kalau macam ni saya pun tak ada lah pakai susuk-susuk ni. Takutlah. Kau diam boleh tak? Kau tengah sakit ni lah. Tak adalah, Pak. Bapak rasa memang ada. Bila kamu mandi, ada tidak kamu melangkah badi air bunga tu? Saya tak perasan lah, Pak. Saya tak ingat. Habis Bapak macam mana sekarang ni? Bapak cakap je berapa je Bapak minta. Saya sanggup bayar asalkan muka saya cantik balik, Pak. Saya tak sanggup hidup macam ni. Wajah kamu yang bodoh ni boleh dipulihkan semula. Tapi dengan syarat, kamu mesti direndam dengan tempayan 7 air longkang. 7 malam berturut-turut. Air longkang tu jangan susah, biar Bapak saja yang cari. Tepat jam 12 malam saja awak rendam diri awak tu di tempayan tu. Tunggu sampai pagi. Bila dengar saja orang buang, langsung bangun lari. Berendam dalam air longkang. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Dan bahawasanya kamu akan disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah dia orang yang beruntung. Tadi, saya tak boleh terima semua ni, Tok. Saya tak boleh terima semua ni. Tok Adi, saya bukan nak malukan arwah ni, tapi saya tahu apa yang jadi pada dia. Apa yang kau tahu, Mon? Sebenarnya arwah ni dah langgar pantang. Dia pakai susuk, Tok Adi. Saya tahu cerita ni sebab saya yang temankan dia pakai susuk, dan masa dia sakit pun saya ada. Astaghfirullahalazim. Sebab itulah kita ni dilarang membuat perkara-perkara yang syirik dan melanggar hukum agama. Jangan sesekali kita memilih jalan yang tak betul. Balasannya amat dahsyat sekali, Mon. Betul, Tok Adi. Saya pun mula-mula ada niat juga nak pakai susuk. Tapi bila saya tengok balasan dia macam ni, saya takut saya insaf, Tok Adi. Baguslah kalau macam tu, Mon. Kita ni janganlah jadi manusia yang tak reti nak bersyukur. Ya?
luka